Macam mana kau nak survive dengan RM2 tapi kau boleh mampu tersenyum depan orang ramai? No! Album pertama lah. Kita mula dengan album pertama. Aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada ahli band aku. Kalau diorang tak percaya, aku rasa kita takkan record album, kita takkan jadi buat band lah. Album ni aku rasa dia banyak memberi impak yang sangat luar biasa lah. Aku pernah cakap dengan ahli band yang lain, mana ayat tu adalah kalau album ni, waktu tu album ni baru siap, kalau album ni jadi, terlayan. Kalau tak jadi, aku nak balik kampung lah. Balik kampung, nak settle down dekat hometown aku lah. So, sebab dia, cerita dia, dalam bermuzik ni aku ada impian untuk ada satu album supaya aku boleh ceritakan dekat anak aku kalau dia tanya dulu bapak buat apa, aku main muzik, dia adalah bukti aku dah album. Macam mana kau nak survive dengan RM2 tapi kau boleh mampu tersenyum depan orang ramai, berubah 360 darjah kepada seorang budak kampung menjadi seorang budak KL. Tok, selamat tinggal pujaan. Kalau kau ni manusia lah Terima kasih kerana menukarkan lauk aku nasi lemak telur kepada nasi lemak ayam berempah. Aku boleh cakap dari segi personalnya, ekonomi aku sendiri dan juga ekonomi band bertukar. Album ni sesuatu lah, permulaan lah. Ni gear pertama kita lah.